Kepada Abel dan juga Kak, hok nak cari transfer chair, di Amerika juga kita ada transfer chair, seperti sekarang lah, yang mana untuk memindahkan pesakit daripada katil untuk bergerak. Transfer chair, tak perlu orang cakap nak pakai susah lah, sesuai untuk orang yang mengalami lumpuh dan juga yang susah untuk bergerak lah. Dan juga wheelchair ni juga didatangkan dengan fungsi elektrik. Nampak boleh menurun dan juga naik lah. Fungsinya untuk memudahkan mengambil pesakit daripada katil tu lah. Ni macam sekarang ni rendah, ni boleh naikkan lah, dia ada kontrol dia dekat sini. So untuk memudahkan pesakit tu berdikari. Okay, transfer chair ni juga memudahkan pesakit adalah kita boleh buka dia lah. Dia ada lock dia dekat sini, and then kita boleh buka dia untuk memasukkan pesakit. Lagi-lagi satu, kegunaan ini juga sesuai untuk pesakit kalau kata nak pergi membuang ke tandas dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia ada lubang dekat tengah ni. Dia ada lubang kat tengah. Cara penggunaan dia pula sangat senang. Belakang ni pula dia ada elektrik. So senang untuk kontrol di atas, nak naikkan ataupun nak turunkan. Ini dia panggil transfer chair. Jadi function elektrik ni, naik turun ni juga ada function dia. Bila kata kita nak ambil dia dekat katil, kan, pesakit dekat katil, macam sekarang ni tak lepas. Jadi cara yang sebetulnya adalah untuk kita ambil pesakit, kita kena naikkan lah. Ni kita naikkan supaya benda ni kita boleh buka dekat atas. Inilah function transfer chair. Function dia dekat mana? Dekat sini, transfer chair. Okey, bila dah lepas macam gitu, kita boleh tolak masuk. Okey, so boleh bayangkan pesakit yang ada dekat sini. Okey, kita boleh pesakit bergerak ke sini dan kita boleh orang kata kaut. Kaut dia. Maknanya kita boleh selitkan pesakit masuk ke dalam begini dan kita boleh terus lock dan juga boleh bergerak bebas. Itu dia panggil transfer chair. Dapat sesuatu. Jadi pada anda semua nak dapatkan di mana transfer chair ni, boleh datang di iMedical Farmasi, pusat rehab terbesar di Kelantan. Jangan lupa follow dan juga komen dekat bawah. Sol!